Biasanya orang beli water pump ni, satu je masalahnya. Dia tak ikut cara ataupun jalan kerja yang disyorkan oleh pembekal. Jadi, untuk memastikan benda tu tak berlaku, lepas daripada pump ni, air masuk, keluar pump, terus letak satu stopcock. Satu hari satu masalah. Hari ni saya nak share sikit berkaitan pemasangan water pump. Biasanya orang beli water pump ni, satu je masalahnya. Dia tak ikut cara ataupun jalan kerja yang disyorkan oleh pembekal. Okey, tapi saya tak pastilah pembekal lain ada sediakan tak. Tapi kalau macam kami akan pastikan setiap pelanggan membeli satu stopcock ni untuk dipasang dekat selepas water pump. Okey, imagine ini air masuk daripada meter. Air masuk daripada meter, ini terus ke kita punya dalam rumah. Kalau kita tak pasang stopcock dekat sini, kalau pump ni running saja walaupun kita dah matikan kepala paip sana, mungkin ada bocor, kita tak tahu. Jadi, untuk memastikan benda tu tak berlaku, lepas daripada pump ni, air masuk, keluar pump, terus letak satu stopcock. Dan sebelum korang sambung masuk ke rumah tu, korang pastikan ini jangan sambung dulu, selepas ni jangan sambung dulu. Bagi air masuk, bagi mengalir, on pump, air ada pressure, kita matikan dulu. Terbang pula lah. Okey, kita matikan dulu. Bila dah mati sini, kalau pump pun mati, maksudnya pump berjalan dalam keadaan baik. Tapi, kalau kita dah matikan dekat sini, pump masih hidup, maksudnya automatik dia ada problem. Ataupun pump ada problem. Jadi ingat, stopcock ni jangan letak jauh-jauh dekat belakang rumah. Letak sebelah pump je. Saya minta sebelah pump je letak. Supaya senang nanti korang nak test. Okey, air masuk, pasang stopcock. Lepas tu kita test dulu. Kalau semua dah okey, kita terus sambung untuk ke rumah. Okey, jelas ya? Satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.